Apakah orang yang edit gambar muka kita? Saya tukang cat jadi polis. Pokoknya al-umuru bimaqasidih. Apa tujuan? Tujuan dia nak mengaitkan kamu untuk kamu jadi jatuh maruah dan sebagainya, hukumnya haram. Kalau dia nak bergurau kamu, dia nak berkasih sayang dengan kamu, hukumnya harus. Tapi tak lebih daripada perkara yang haram. Dia ada persempadan dia. Okey? Bak gurau ni bukan kata sekarang daripada zaman dulu. Cuma cara berbeza. Kita moden. AI itu penggurauan moden. Zaman Nabi gurau. Sampai menangis ibu susu Nabi. Nabi jumpa dengan ibu susu dia. Ketika ni ibu susu ni bokok tua dah. Kata, ya Rasulullah, ni ibu susumu. Menangis Nabi, menangis ibu susu. Saling berpelukan. Dan Nabi prank. Nabi gurau. Okey? Prank gurau lah. Nabi bergurau. Nabi kata, ibu susu. Orang tua kesian. Orang tua tak boleh masuk surga. Menangis ibu susu dia dengar. Nabi kata orang tua tak boleh masuk surga. Padahal Nabi gurau. Faham tak lagi? Lalu Nabi jelaskan. Bila masuk jadi muda belaka. Itu maksudnya. Faham? Barulah dia tak menangis. Baru suka pula. Faham? Tengok Nabi gurau. Menangis ibu susu dia. Gembiranya jumpa. Peluk tiung dengar. Jadi itu bergurau lah. Bergurau. Nabi mandi dengan Aisyah. Bergurau-gurau. Nabi berlomba lari. Nabi ni kalau berlomba lari, hari ni Nabi menang, esok kalah pula Nabi. Itu cerdik laki, suami yang cerdik. Dia main dengan bini, dia menang, dia kalah. Dia menang, dia kalah. Baru suka bini. Kita laki ni bodoh, menang mau laki. Kalau lah bini malam main aku menantang kalah mau. Faham lagi ha? Habis cerdik, esok ni buat kalah. Suka bini galakkan. Tahu tak? Sebab apa? Sebab perkahwinan ini bermain. Masa Abdul Rahman, dia kahwin baru. Dia kahwin baru. Dia bila hijrah, tak ada bini. Mati bini. Okey? Dia kahwin baru. Bila kahwin, Nabi ada. Lepas Nabi balik ke Madinah, orang khabar, ya Rasulullah, Abdul Rahman baru kahwin kemarin. Orang khabar. Faham? Ya, kata Abdul Rahman. Lalu Nabi tanya, Sayyib ambik. Perempuan yang kahwin ni, bini baru ni orang tua ke, muda lagi? Asal Sayyid tu janda. Maksudnya, umur. Perempuan muda atau perempuan tua? Sayyid ya Rasulullah. Kahwin orang tua dah. Perempuan tua dah. Faham? Lalu Nabi kata, halal bikra. Berapa tak kahwin orang muda? Tulang ibu ha, tulang ibu ka. Kalau kahwin orang muda boleh galak. Tu tulang ibu ha, tapak ulan. Mana galakkan. Faham tak lagi? Mengajak dia main, dia ajak mu main. Mana perkahwinan ni bermain-main. Tahu tak? Main. Kahwin tu main, balik lagi main halu. Biar tua dah pun. Betul tak? Masuklah hadis ni. Balik ke khabar. Biar tua tu. Ya Allah yang dengar tak khabar ni boleh main dengan mu lama. Tak main dengan mu. Faham? Kerja dengan Ayah Long. Ayah Long buat cawak kata, kerja lah rumah. 2 kali pusing meja. Meninggal dunia Ayah Long. Faham? Faham piti modal kayu sekor tak? Ada kelebihan.